Apalah nak jadi dengan generasi sekarang ni Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu nampak resah je. Kenapa cikgu? Prestasi akademik murid sekarang makin merosot. Cikgu tak tahulah apa yang jadi pada mereka. Kamu rasakan Syahril, apa penyebab mereka sukar untuk fokus dalam pembelajaran? Assalamualaikum abang. Saya Hanafi. Abang ingat Adam, prestasi akademik dia makin merosot. Saya tidak tahu bagaimana nak tolong. Pada suatu hari, saya ternampak Adam di belakang ampayan dan dia disuruh untuk cucikan baju abang ini. Waktu tu, baru saya sedar bahawa selama ini dia dibuli. Disebabkan itu, saya buat surat ini kepada abang. Saya harap abang boleh bantu Adam. Budak, cuci baju aku sekarang. Abang cucilah baju abang sendiri. Itu kan baju abang. Oh, melawan je. Lebih baik basuh baju aku sekarang. Jika tidak... Izzat, kamu buat apa ni? Oh, kau budak suruh cuci baju rupanya. Izzat, ikut saya ke bilik disiplin sekarang. Syahril, Izzat, kamu semua buat apa ni? Syahril Azlan Shah. Ibu hantar kamu pergi sekolah untuk belajar, bukan main-main. Tolonglah Syahril. Kenapa kamu berubah sejak ayah tinggalkan kita? Zat, jom kita berubah. Aku mahu banggakan ibu aku. Aku tidak mahu buat orang yang aku sayang kecewa dengan aku lagi. Kenapa tiba-tiba ni? Tak mahu aku. Sekarang masih tak berubah ya kau, Izzat? Terima kasih abang kerana bantu saya. Abang dengan Abang Izzat pernah kenal ke?